Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, projek pembangunan pasar pertama penambahbaikan Surau Al-Muttaqin Kampung Seperti Rendang sedang berjalan lancar dan akan dijangka siap pada bulan 6 tahun ini. Dan tujuan kita menaik taraf surau kita ialah kerana kita dapati jemaah semakin ramai beribadah di surau ini dan keadaan agak sesak dan tak selesa. Jadi kita harapkan projek penambahbaikan upgrading surau ini dapat memberi keselesaan kepada para jemaah kita. Sebaik saja fasa pertama projek pembangunan Surau Al-Muttaqin ini siap pada pertengahan tahun ini kita jangkakan. Kita akan mulakan dengan fasa yang kedua projek pembangunan surau kita, iaitu kita akan upgradekan struktur surau lama dan juga kita akan naik taraf fasiliti yang ada di dalamnya. Ini ialah struktur lama surau Al-Muttaqin Kampung Seperti Rendang, dan fasa yang kedua kita akan upgrade surau ini dan juga kita akan upgrade fasiliti di surau lama dan juga surau baru. Dan setakat ini kita baru menerima sumbangan dana sebanyak RM24,000. Jadi kita masih lagi short dana untuk permohonan fasa yang kedua. Jadi sebagaimana yang kita tahu, ikut hadis Nabi SAW, sedekah yang paling baik adalah sedekah di Ramadan. Jadi saya selaku setiausaha projek pembangunan Surau Al-Muttaqin Kampung Seperti Rendang, Kampung Badak, Kuala Yunus, Terengganu, ingin merayu kepada anda semua untuk memberi semangat untuk pembangunan rumah Allah. Jadi jom tuan-puan di luar sana sertai kami untuk pembangunan rumah Allah dan klik link di bawah ini.